Bismillah. Assalamualaikum, Cho. Jumpa lagi kita dalam perkongsian kali ni. Dah makan ke tu? Pernah tak kau terfikir macam mana sebuah negara yang kononnya dibebaskan pada tahun 2003 boleh tiba-tiba terjunam dalam kancah pertumpahan darah yang paling dahsyat? Huru-hara yang ditinggalkan tu, Cok, telah disambar oleh puak pelampau moden yang guna peluang ni untuk bina sebuah empire ganas yang buat satu dunia takut. Macam mana boleh jadi sampai macam tu? Okey, jom kita telusuri cerita ni dari mula. Babak pertama, wujudnya satu lompang kuasa yang besar di Iraq sejurus lepas jatuhnya sebuah negara. Betul, pencerobohan pada Mac 2003 tu memang berjaya tumbangkan rejim Saddam Hussein. Tapi, bila satu tonggak utama negara dicabut macam tu je, apa jadi, Jo? Ia tinggalkan satu kekosongan kuasa yang sangat besar dan bahaya. Macam satu lubang hitam yang siap nak telan apa saja yang ada di sekelilingnya. Dan untuk cuba isi kekosongan tu, pihak berkuasa sementara yang diketuai Amerika perkenalkan satu polisi yang akhirnya membawa bencana yang lebih besar. Nama polisi ni de-Baathification. Kononnya, niatnya nak bersihkan saki-baki penyokong Saddam dari dalam kerajaan. Tapi pelaksanaannya tu yang jadi masalah. Polisi ni bukan setakat pecat beberapa orang atasan je, Cho. Ia membubarkan keseluruhan tentera Iraq dan ia haramkan semua ahli parti Ba'ath, parti Saddam tu, dari pegang apa-apa jawatan dalam kerajaan. Bayangkan, semua askar, polis, cikgu, kerani yang jadi ahli parti, semua kena buang kerja serentak, habis lumpuh satu negara. Hasilnya, lebih 2 juta rakyat Iraq, bukan 2,000, bukan 200,000, 2 juta orang hilang kerja dalam sekelip mata. Tak ada gaji, tak ada pampasan, cuma tinggal rasa marah dan malu yang membuak-buak. Dan merekalah yang menjadi bahan api paling sempurna untuk menyalakan api pemberontakan. Kekosongan kuasa yang besar campur pula dengan kemarahan jutaan rakyat yang terpinggir ni, inilah dia tanah yang paling subur untuk benih-benih pelampau bercambah dan membesar dengan cepat. Dalam setiap kekalutan, mesti akan ada orang yang nampak peluang. Dan dalam situasi Iraq ni, orangnya ialah Abu Musab al-Zarqawi, seorang militan dari Jordan. Dia ni memang dah terkenal dengan sikap kejamnya yang melampau sampai digelar Syekh Penyembelih. Dia nampak kemarahan rakyat Iraq ni sebagai satu peluang keemasan. Kalau kita tengok garis masa ni, nampak jelas strategi dia. Dia dah ada kumpulan sendiri, JTJ, sejak tahun 1999. Sebaik sahaja dia nampak Iraq dah jadi huru-hara pada 2003, dia terus masuk. Setahun kemudian, dia bagi bai'ah atau ikhras dia kepada Osama bin Laden, sekaligus jenamakan kumpulan dia sebagai Al-Qaeda di Iraq. Walaupun dia sendiri terbunuh pada tahun 2006, api yang dia dah nyalakan tu dah terlalu besar untuk dipadamkan. Senjata paling berbisa yang Zarqawi guna bukanlah bom semata-mata, Cho, tapi kata-kata. Dia sengaja bakar sentimen perkauman, dia gelar golongan Syiah sebagai ular yang mengintai, kala jengking yang licik dan racun yang meresap. Dengan hasutan macam inilah, dia berjaya cetuskan perang saudara antara Sunni dan Syiah dan dalam masa yang sama, dia letakkan diri dia sebagai wira dan pembela kaum Sunni. Tapi cerita ni tak habis dengan kematian Zarqawi. Langsung tak. Malah kumpulan dia lepas tu berevolusi jadi sesuatu yang lagi besar, lagi tak atur dan lagi menakutkan. Yang ni selalu buat orang pening. Kejap nama ni, kejap nama tu. Sebenarnya, Cho, dema ni satu entiti yang sama. Cuma asyik rebranding, tukar nama. Mula-mula JTJ, lepas tu jadi AQI, Al-Qaeda di Iraq untuk dapat sokongan antarabangsa. Kemudian, demo bergabung dengan kumpulan lain, jadi MSC. Lepas tu, cita-cita makin besar, Isytihad Negara Islam Iraq atau ISI. Dan kemuncaknya, bila perang meletus kat Syria, demo rentas sempadan dan jadi ISIS. Pada tahun 2010, tampuk pimpinan diambil alih oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Dia ni bukan calang-calang orang, ada latar belakang pengajian Islam. Dialah arsitek yang mengubah gerakan pemberontakan ni menjadi sebuah kononnya khilafah global yang diisytiharkan sendiri. So, untuk kita betul-betul faham apa yang memacu ISIS ni, kita kena undur jauh ke belakang, kembali ke lipatan sejarah awal Islam. Sebab keganasan yang nampak sangat moden ni sebenarnya hanyalah ulangan gema dari bid'ah pertama dalam sejarah umat Islam. Nama puak ni ialah Khawarij. Mereka ni kumpulan pelampau seawal, muncul pada zaman Saidina Ali bin Abi Talib. Apa ciri utama dia, Mel?
Pertama, deme memberontak pada pemerintah yang sah. Dan yang kedua, yang paling bahaya, deme sangat mudah mengkafirkan sesama Muslim hanya sebab orang tu buat dosa besar. Konsep inilah senjata utama ideologi dema. Namanya takfir. Perkataan ni kita kena faham betul-betul. Takfir ni maksudnya perbuatan menuduh seorang Muslim lain telah menjadi kafir. Dan kesannya sangat berat, sebab bila dema dah cop seseorang tu kafir, pada pandangan dema, darah orang tu dah jadi halal. Nyawanya dah tak ada nilai. Kalau kita bandingkan dua-dua ni, persamaannya memang menakutkan. Cuma versi moden ni lagi dahsyat. Khawarij zaman dulu sasarannya pemerintahan masa tu. Takfir dema pula terhad pada orang yang buat dosa besar. Tapi neo-Khawarij macam ISIS ni, dema anggap semua negara di dunia ni musuh. Takfir dema pula dikenakan pada sesiapa saja yang tak sebulu dengan dema. Dan sasaran dema termasuklah orang awam yang tak berdosa di seluruh dunia. Kalau komen rasa perkongsian ni bermanfaat, teman minta tolong sebarkan kesedaran ni. Suka, langgan, komen Allahu Akbar dan kongsikannya. Okey, baik. Sekarang kita dah sampai ke bahagian yang paling penting untuk diri kita sendiri. Apa pengajarannya? Apa yang perlu kita muhasabah? Soalan utamanya, macam mana kita nak bentengkan diri kita, keluarga kita, kawan-kawan kita daripada anasir-anasir pemikiran yang merosakkan dan memecah belahkan ni? Sebenarnya, tanda-tanda amaran pemikiran macam ni cukup jelas, Jo. Kuncinya pada sikap melampau. 1. Terlalu mudah jatuhkan hukum kafir pada orang lain. 2. Terlalu cepat menghalalkan darah sesama Islam. 3. Sombong dan menolak pandangan para ulama yang diiktiraf. 4. Faham nas agama ikut kepala sendiri je. Dan yang paling ketara, rasa hanya kumpulan dia seorang saja yang betul. Yang lain semua salah, semua musuh. Jadi, apa perisai kita? Menurut majoriti ulama sepanjang zaman, perisai terbaik adalah dengan berpegang teguh pada jalan ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Aliran majoriti seperti yang difahami oleh mazhab Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Walaupun aliran ini pun ada terima kritikan, inilah jalan pertengahan yang dipegang oleh sebahagian besar umat Islam yang sentiasa utamakan ilmu, rahmah dan keadilan. Jadi, pengajaran untuk kita semua, jangan sesekali kita biarkan kejahilan kita dalam agama menjadi pintu masuk untuk fahaman pelampau ni. Carilah ilmu dari guru-guru yang betul, yang bersanad ilmunya. Guru yang mengajar kita erti kasih sayang, bukan kebencian. Sebab kebenaran itu sifatnya menenangkan, manakala kebatilan itu sentiasa mengajak kepada perbalahan dan pertumpahan darah. Alhamdulillah. Ingat, jangan main taik. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.